guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak apa? Hari ni ada badut seram datang rumah aku. So guys, macam aku cakap tadi, ada badut seram datang rumah aku. Tapi kenapa badut seram tu datang rumah aku, tak datang rumah orang lain? Sebab aku sendiri yang sewa dia. Tapi aku tak tahu pula aku tersewa badut dark web, badut yang paling seram sekali dekat dunia. So guys, ceritanya macam ni. Tadi aku plan aku nak sewa badut untuk surprisekan isteri aku macam tu saja-saja, aku nak buat konten macam tu. Tapi bila aku dah siap sewa badut tu, barulah aku perasan yang aku tersilap sewa badut. So sekarang ni aku nak tunjuk dekat korang chat WhatsApp yang aku message dengan orang tu, yang mana aku cakap aku nak sewa badut dia macam tu. Lepas tu korang tolong tengok betul tak cara aku message macam tu. Betul tak yang aku order tu sebenarnya badut seram macam tu. So jom kita tengok message tu. Tapi sebelum tu, boleh tak korang, aku nak minta tolong korang subscribe channel Seram Kita dan jangan lupa like video ni. Lepas tu korang tolonglah aku komen dekat bawah banyak-banyak. Ikutlah korang nak komen apa ke, korang nak cakap nombor kesukaan korang ke, korang komen lah apa-apa kat bawah. Dan aku akan like setiap satu komen korang macam tu. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok message sewa badut tu. So let's go. So guys, macam korang tengok sekarang ni kita ada dekat chat WhatsApp aku. Dan macam korang tengok lah, aku message dia dulu. Lepas tu aku cakap lah, bang nak sewa badut pukul 10.30 malam tadi. Lepas tu dia reply message aku. Dia cakap untuk apa kegunaan. Lepas tu aku cakap lah, untuk surprise isteri aku macam tu. Lepas tu dia cakap pula, kamu serius loh? Aku tak tahulah yang aku message ni orang mana, orang Cina ke, orang India ke, aku tak tahu. Tapi cara dia cakap tu macam lain sikit macam tu. Lepas tu aku cakap lah, ya. Lepas tu dia cakap pula, kamu banyak okey kah? Serius mau sewa badut? Aku rasa ni orang Cina korang. Lepas tu aku cakap lah, ya betul. Lepas tu korang tahu tak apa, dia terus send gambar dekat aku. So macam korang tengok sekarang ni, dia hantar gambar badut tu. Mula-mula aku macam tak jam sangat lah gambar ni, sebab aku nampak topeng ni macam badut. Lepas tu aku macam okey lah macam tu. Lepas tu dia cakap lah, kami available yang ini, mau? Aku cakap je lah boleh macam tu, sebab aku tak tengok sangat gambar ni. Sebab janji badut macam tu boleh lah macam tu. Lepas tu dia suruh aku sign borang. Lepas tu korang tengok ni, lepas apa-apa semua tu, dia hantar perjanjian aku dengan dia. So kat sini aku baca dekat korang, dia tulis perjanjian sewa badut dark web. Mula-mula aku tak perasan yang dia tulis dark web ni. So macam korang tengok, pihak penyewa iman aku. Lepas tu tarikh 15 November 2025. Lepas tu lokasi dekat mana badut tu nak datang? Dekat rumah aku. Lepas tu korang tengok ni, satu, pengenalan yang tidak diberitahu. Badut yang dihantar bukan milik sesiapa. Kadang-kadang dia mendengar arahan, kadang-kadang dia ikut suara lain. Suara lain tu suara siapa weh? Takkanlah dia dengar suara hantu pula. Sila buka pintu rumah anda sebelum ia sampai jika tak nak apa-apa yang lebih teruk berlaku. Badut mengamuk. Kedua, syarat sewa yang tak boleh ditarik balik. Badut akan muncul bila dia mahu, bukan bila anda mahu. Dah tu buat apa aku sewa? Aku sewa sebab aku nak dia datang ikut masa aku. Ni aku pula kena ikut masa dia. Jika anda terlihat bayang tubuh kedua di belakangnya, jangan bagi tahu dia. Tak, yang aku sewa ni badut ke setan weh? Jangan tanya tentang topengnya. Ia tidak boleh ditanggalkan. Ketiga, peringatan kehadiran. Jika lampu terpadam, jangan sesekali bersemuka dengan badut tu. Menyorok kalau boleh. Keempat, sewaan badut akan tamat apabila jam menunjukkan pukul 12 malam. Segala apa yang berlaku adalah atas tanggungjawab sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab jikalau penyewa cedera atau lebih teruk, kehilangan jiwa.
Kalau korang tak tahu, kehilangan jiwa tu maksudnya meninggal lah, mati. Tak masalah sekarang ni kita sewa badut ke kita sewa pembunuh. So, macam korang tengok perjanjian aku dengan dia tadi, yang mana aku tersetuju. Sebab apa? Sebab aku tak baca sampai habis. Aku just, sebab masa tu aku busy, aku just macam okay, setuju. So, bila aku baca balik, barulah aku sedar yang aku sewa tu bukan badut biasa, tapi badut seram, badut dark web. Jap. Mesti korang akan cakap kan, bang, kenapa tak cancel je? Tak boleh weh, tak boleh cancel. Kalau boleh cancel, aku dah cancel dah. Tak boleh cancel weh. So, sekarang ni apa plan aku? Plan aku mula-mula sekali tadi, aku ingat aku nak biar je tau badut tu dekat luar. Aku nak tutup pintu, aku nak kunci, aku tak nak layan macam tu tak. Tapi bila kita baca balik dia punya perjanjian tu, macam tak boleh buat macam tu. Sebab aku takut dia mengamuk. Sebab macam korang tengok tadi dekat perjanjian tu, dia cakap sebelum badut sampai dah kena buka pintu dah. So, disebabkan itu, aku ada plan kedua. Plan kedua yang mana aku akan biar je dia masuk dalam rumah aku, tapi aku tak nak jumpa. Macam tu. Kau masuk je dekat dalam rumah, lepas tu ikut kau lah nak buat apa, nak tiup belon ke apa, ikut dia. Aku akan duduk dekat atas dan isteri aku akan duduk dekat atas juga. So, badut tu akan ada seorang-seorang je dekat bawah. So, dengan cara tu, kita orang akan selamat. Sebab badut tu ada kat bawah kan. So, dia tak dapat mencederakan kita macam tu. Tapi, takkanlah aku nak buat macam tu je. Aku akan letakkan CCTV juga dekat bawah macam tu, supaya dapat pantau apa yang badut tu buat. Sebab aku takutlah badut tu tiba-tiba curi TV aku ke apa. So, sekarang ni, jom korang ikut aku pergi pasang CCTV dekat bawah. Aku nak pasang 3 kot CCTV dekat bawah, supaya dapat tengok apa yang badut seram tu akan buat dekat rumah aku macam tu. So, jom kita pergi pasang dulu CCTV. Let's go. So guys, aku dah siap pasang CCTV dekat bawah dan aku dah siap buka pintu. Dan sekarang ni, aku rasa badut tu dah ada dekat dalam rumah aku macam tu. So sekarang ni, jom kita tengok CCTV tu. Kita tengok badut tu tengah buat apa dekat dalam rumah aku macam tu. Tapi sebelum tu, korang tolong subscribe channel seram kita dan jangan lupa like video ni, okay? Jom. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat CCTV dekat dalam rumah aku, dekat ruang tamu macam tu. So macam korang tengok sekarang ni, badut tu dah ada dekat ruang tamu aku. Dan macam korang tengok, badut tu tengah tunggu dekat atas sofa aku. So ni kamera kedua aku pula, aku letak dekat ruang dekat dengan tangga. Sebab aku takut dia naik tangga. Sebab tangga aku depan ni je weh. Kalau dia naik tangga, dia jumpa aku weh. So dekat sini pula dekat dapur, sebab aku takut dia makan tanpa pengetahuan aku macam tu. Berbalik kepada CCTV dekat ruang tamu kita, yang mana badut tu ada macam tu. Weh, tapi korang kan, aku rasa macam kesian pula dekat badut ni. Sebab macam dia seorang-seorang macam tu. Dah lah aku yang sewa dia. Lepas tu aku duduk dekat atas, lepas tu dia seorang-seorang dekat bawah. Kesian pula dia. Dah tu dia ambil apa tu weh? Weh, dia ambil tukul. Dia nak buat apa dengan tukul? Weh, jangan cakap naik atas lah. Weh, weh, risau aku weh. Aku risau sangat kalau dia naik atas. So sekarang ni macam korang tengok, dia pergi dekat dapur rumah aku. Tapi aku tak tahu dia nak buat apa. Dia nak cari makanan ke? Weh, aku tengok dia macam tengah mencari sesuatu macam tu. Ni macam cari orang pun ada weh. Weh, seram gila. Weh, seram. Weh, jangan naik atas. Jangan naik atas. Weh, aku risau gila kalau dia naik atas. Weh, sejak bila ada banyak belon pula ni? Tadi bukan dia bawa satu je ke? Weh, macam korang tengok sekarang ni, pintu rumah aku dah tertutup. Tadi terbuka, sekarang tertutup. Masa bila dia tutup? Aku memang risau. Tapi bila aku tengok dia tiup belon, aku rasa macam kurang risau balik. Sebab woi, sekarang aku risau balik. Lampu rumah aku terpadam. Weh, dah lah dekat perjanjian tu cakap, jangan biar lampu rumah kita terpadam macam tu. Weh, dia dah berhenti tiup belon. Weh, tolonglah keluar weh. Dah lah nak tunggu pukul 12 lama gila-gila weh. Hah? Missing signal?
Wih, aku takut lah nak turun. Aku nak pergi tengok macam tu. So macam korang tengok tadi dekat CCTV tu, lampu rumah aku terpadam semua macam tu, kecuali dekat atas ni sebab badut ada kat bawah macam tu. So sekarang ni aku rasa aku nak turun bawah seorang-seorang macam tu. Sebab apa? Sebab aku nak tengok apa yang terjadi macam tu. Sebab aku takutlah dia buat benda bukan-bukan ke apa macam tu. Sebab satu, weh, aku lupa weh, ada pungut dekat bawah. Aku biarkan pungut si kucing aku tu dekat bawah dengan badut tu. Kenapa aku tak bawa naik atas sekali tadi? Wih, sekarang ni aku rasa memang aku kena turun bawah. Sebab apa? Sebab pungut ada dekat bawah sekarang ni kucing aku tu. Aku takutlah dia apa-apakan kucing aku. So, jom kita turun bawah korang. Kita tengok keadaan kucing aku. Dia ada lagi ke? Wih, gelap betul rumah aku weh. Takutlah weh nak turun seorang-seorang. Tak apa kan? Cik Badut, mana dia? Pintu dekat depan rumah aku tertutup weh. Cik Badut, kita turun lah, kita turun. Bismillah. Cik Badut, Cik Badut okey tak? Cik Badut, tak ada apa pun. Wih, seram gila. Wih, serius aku cakap seram gila. Aku tengok bel ni pun dah seram. Badut tu gimana? Masa badut habis. Oh, lah weh. Sekarang dah pukul 12 malam. So badut tu dah balik sebab masa dia dah habis. Weh, macam tu weh, nasib baik masa badut tu dah habis weh. Sebab kalau tak mati aku. Weh, jom kita pergi tengok dia dah keluar ke belum. Bismillah. Aku rasa badut tu dah keluar sebab tadi pintu tertutup. Sekarang ni pintu dah terbuka balik. So aku rasa video ni sampai kat sini saja. So aku nak minta korang tolong like video ni dan subscribe channel seram kita. Dan jangan lupa komen dekat bawah banyak-banyak. Ikutlah korang nak komen apa. Lepas tu aku nak minta tolong korang tolong komen sekarang. Like aku dah berapa macam tu? Dah 100 ke? Dah 200 ke? Korang komen lah dekat bawah, okay? So lepas ni aku tak akan dah sewa badut-badut yang seram ni. Aku sewa benda comel-comel je lepas ni. So jumpa korang next video. Bye bye. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.